Selamat dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada para penonton yang hadir bersama kami dalam forum ilmiah ini. Sebelum kami memulakan forum ini, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu, iaitu saya Reksorina Syara Anak Simon sebagai moderator dalam forum ini. Panel yang pertama, saudara Daniel Hazim Muhammad Anwar. Panel yang kedua, Muhammad Khairul Amri bin Rosli, dan juga panel yang terakhir, saudara Muhammad Hadi bin Muhammad Harizat. Jadi, forum kami pada hari ini bertajuk isu kecelaruan gender dalam konteks kesejahteraan psikososial pendidikan madani. Tujuan forum ini adalah untuk mengupas isu kecelaruan gender daripada dimensi guru, masyarakat, individu yang membentuk sikap yang beretika, berempati dan juga adil. Baik, sebelum kita masuk lebih mendalam, saya ingin bertanya kepada semua ahli panel kita di sini, apakah yang saudara-saudara faham tentang isu kecelaruan gender ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pendapat saya tentang isu kecelaruan jantina ataupun lebih disebut khalayak ramai iaitu gender dysphoria. Bagi saya, isu ini adalah perasaan konflik ataupun kecelaruan tentang identiti jantina semasa seseorang itu dilahirkan. Bagi saya, perkara ini bukanlah suatu penyakit mental, tetapi ianya adalah satu keadaan yang boleh menyebabkan kesusahan emosi di mana individu merasa tidak selesa dengan jantina dan juga pemakaian bagi seperti seorang perempuan ataupun peranan jantina yang dijangkakan untuk mereka. Sebagai contoh situasi yang saya boleh berikan kepada saudara, iaitu seseorang yang dilahirkan sebagai perempuan mungkin berasa tidak selesa dengan pakaian feminin dan lebih suka aktiviti yang dilakukan oleh lelaki. Itu saja pendapat saya. Apakah pendapat saudara tentang kecelaruan jantina ini? Bagi saya pula, saya melihat isu ini lebih kepada dari aspek emosi dan sosial. Ramai yang mengalami kecelaruan gender ataupun kecelaruan jantina ini, namun mereka tidak tahu macam mana untuk menangani kecelaruan jantina ini. Ia juga boleh membawa kepada tekanan perasaan, pengasingan sosial dan malah membawa kepada kemurungan jika tidak ditangani dengan betul. Apakah pandangan anda terhadap kecelaruan jantina ini? Okey, terima kasih kepada panel 2. Jadi saya bersetuju dengan apa yang saudara cakap. Jadi pada pandangan saya pula, kecelaruan gender ini kita perlu lihat dia dengan secara rasional. Ini kerana kita tidak boleh terus menghukum. Sebaiknya kita perlu memahami latar belakang, perkembangan psikologi dan juga nilai yang membentuk identiti seseorang itu. Jadi pemikiran rasional ni penting kerana ia dapat membantu kita menilai isu dengan adil berasaskan fakta dan juga nilai kemanusiaan. Jadi itu saja. Wah, sangat bernas ya idea saudara-saudara sekalian. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan pusingan yang pertama. Jadi, saya ingin mendengar pandangan saudara-saudara tentang bagaimana teori moral dapat membantu kita memahami isu ini. Jadi, pertama sekali saya ingin panel pertama menerangkan mengenai teori moral naturalis. Okey. Bagi pendapat saya tentang isu kecelaruan jantina ini dari pandangan dimensi moral iaitu naturalis. Naturalis ni ialah satu cara berfikir dalam falsafah moral yang berasaskan hukum semula jadi, natural lah, ataupun disebut fitrah manusia dan alam. Okey. Naturalis dipercayai bahawa apa yang baik dan buruk itu boleh ditentukan melalui alam semula jadi dan sifat manusia itu sendiri. Dipetik daripada tokoh Aristoteles,
pernah menjelaskan bahawa setiap makhluk di dunia ini ada tujuan semula jadi ataupun telus. Okey, kalau kita kaitkan dengan isu kecelaruan jantina ini, naturalis ni melihatkan bahawa jantina biologi adalah sebahagian daripada susunan semula jadi hidup lah. So kita boleh tengok bila seseorang tu dia cuba untuk menolak ataupun ubah jantina asal dia dengan cara bertentangan dengan biologi yang ditetapkan. Hal ini dianggap sebagai menyimpang lah daripada hukum semula jadi. Daripada sudut ni, naturalis ni berpendapat bahawa kecelaruan jantina sebenarnya menunjukkan konflik antara fitrah jasmani dan kehendak dalaman seseorang. So dalam pandangan moral naturalis ni, tindakan yang baik adalah bila seseorang tu berusaha berdamai dengan fitrah asal, bukan menolak ataupun menukar identiti tu secara terus. So pendekatan ini bukan saja untuk menghukum, tetapi untuk mencari keseimbangan antara emosi, akal dan fitrah agar seseorang itu dapat hidup secara harmoni dengan diri dan masyarakat. Itulah pendapat saya tentang naturalis dalam isu kecelaruan jantina ini. Saya setuju dengan saudara panel 1. Jadi, saya juga ingin mendengarkan pandangan daripada saudara panel kedua. Pada pandangan saya tentang kecelaruan jantina berdasarkan emotivis dan intuitionis, iaitu emotivis ni ia dapat dikaitkan dengan emosi ataupun lebih kepada perasaan lah, dan yang intuitionis itu intuitionis ataupun boleh dikatakan gerak hati ataupun mengikut suara hati. Apabila berdepan dengan individu yang mempunyai masalah ataupun kecelaruan jantina ini, guru dan masyarakat perlulah menunjukkan kepekaan dan kasih sayang dan tidak menunjukkan rasa benci ataupun rasa yang pelik terhadap mereka. Sebagai contoh, bahkan dalam dunia sukan ada atlet yang berdepan dengan kekeliruan identiti ataupun kecelaruan jantina ini, tetapi mereka masih berusaha untuk membina keyakinan diri. Kita juga sebagai pendidik haruslah menjadi penyokong moral dan bukan penghukum kepada mereka. Apakah pendapat saudara? Jadi terima kasih sekali lagi. Jadi apa yang dikatakan oleh panel 1 dan juga panel 2 adalah sangat betul. Jadi seperti yang kita tahu, aliran rasionalis menekankan penggunaan akal dan penaklukan moral. Dalam menghadapi isu ini, kita perlu berfikir secara objektif berdasarkan prinsip keadilan dan tanggungjawab kita. Jadi sebagai contoh, apabila institusi sukan menggubal peraturan penyertaan berdasarkan jantina, mereka seharusnya menimbangkan keadilan kepada semua pihak tanpa menjejaskan etika dan integriti pertandingan. Hal ini sangat penting. Jadi ini adalah pendapat saya berkenaan isu ini. Baiklah, betul lah apa yang saudara-saudara telah nyatakan mengenai isu kecerahan gender. Baiklah, mari kita teruskan ke pusingan kedua. Jadi dalam pusingan kedua ini, saya akan mengajukan 2 soalan kepada setiap panel berkaitan dengan prinsip asas moral. Jadi, 2 soalan pertama saya akan ajukan kepada saudara panel 1. Jadi, soalan yang pertama berbunyi, bagaimanakah prinsip keadilan boleh diterapkan dalam menangani isu kecelaruan gender di sekolah atau masyarakat? Dan juga soalan yang kedua berbunyi, apakah peranan guru dan rakan sebaya dalam mewujudkan persekitaran yang adil dan tidak mendiskriminasi? Baiklah, saya akan terima kasih kepada saudari Rexwelna atas soalan yang diberi. Saya akan mulakan menjawab soalan pertama tersebut, iaitu bagaimanakah prinsip keadilan boleh diterapkan dalam menangani isu kecelaruan gender di sekolah atau masyarakat. Okey, seperti yang kita tahu, prinsip keadilan ni boleh dikatakan sebagai memberi hak yang sewajarnya kepada semua individu tanpa diskriminasi. Dalam konteks kecelaruan gender ini, saudara-saudari,
Keadilan bukan sekadar memberi layanan ataupun bukan sekadar memberi layanan sama rata, tetapi untuk mengimbangi antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Saya beralih kepada dari segi pendidikan pula. Sekolah sebenarnya boleh memainkan peranan yang sangat penting untuk mendidik murid tentang fitrah manusia dan tanggungjawab moral. Murid perlu faham bahawa setiap individu berhak untuk dihormati. Namun, mereka juga perlu sedar akan batas dan nilai dan norma masyarakat yang telah ada dalam pendidikan tersebut. Ini selaras dengan pendekatan aliran naturalis yang menegaskan bahawa keadilan ialah apabila manusia hidup mengikut fitrah semula jadi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh di kawasan sekolah, guru dan rakan sebaya boleh menunjukkan sikap empati, membantu melalui kaunseling dan memastikan tiada murid yang dibuli hanya kerana mereka ini berbeza. Ini penting disebabkan oleh keadilan bukan bermaksud kita terima semua tingkah laku tanpa batas, tetapi kita perlu bantu mereka mencari keseimbangan diri mereka dengan penuh kasih sayang dan hikmah. Dari segi masyarakat pula, prinsip keadilan boleh dilihat melalui pendekatan yang inklusif dan berhemah. Sebagai contoh yang saya boleh beri kepada saudara dan saudari, kita perlulah mengadakan program kesedaran tentang kesihatan mental dan melibatkan kaunselor dan pembimbing komuniti dan memberi ruang kepada individu yang terlibat untuk mendapatkan bantuan, bukannya memberi kecaman. Sebaliknya, kita perlu support lah keadaan individu tersebut. Akhir sekali, keadilan dalam isu kecelaruan gender bukan sekadar tentang sama ada kita setuju ataupun tidak, tetapi macam mana kita boleh membantu tanpa menghina, menegur tanpa menjatuhkan, dan mendidik dengan kasih sayang. Saya akan menjawab. Itu ialah jawapan bagi soalan pertama. Untuk soalan yang kedua, iaitu apakah peranan guru dan rakan sebaya dalam mewujudkan persekitaran yang adil dan tidak diskriminasi. Seperti yang saudara dan saudari ketahui, guru ini bukan sekadar untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga untuk membentuk nilai dan sikap murid. Dalam konteks ini, isu identiti dan perbezaan, guru perlu menunjukkan sikap profesional, empati dan juga adil terhadap semua pelajar, tanpa memihak ataupun menghukumlah. Sebagai contoh yang boleh saya beri, apabila terdapat pelajar yang keliru tentang identiti diri mereka atau menjadi mangsa ejekan, guru harus menjadi pendengar yang paling baik dan memberikan bimbingan secara berhemah dan menggunakan saluran kaunseling untuk membantu murid tersebut. Bagi peranan rakan sebaya pula, rakan sebaya mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada remaja-remaja pada usia tertentu. Mereka boleh menjadi sumber sokongan emosi ataupun sebaliknya menjadi punca kepada tekanan sosial individu tersebut. Jadi pelajar perlulah dididik tentang empati, hormat dan keadilan sosial. Sebagai rakan, mereka boleh membantu dengan cara yang paling mudah, iaitu dengan menegur dengan baik jika berlaku ejekan dan memberikan semangat kepada pelajar-pelajar yang terpinggir. Itu sahaja jawapan saya untuk soalan-soalan yang diajukan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Daniel Hazim. Saya dan juga dua lagi saudara di sini lebih memahami mengenai isu ini. Jadi, panel yang kedua, saya ingin mengajukan soalan yang berbunyi, bagaimana prinsip altruism boleh membentuk masyarakat yang lebih empati terhadap isu ini? Dan soalan yang kedua, apakah contoh nilai moral yang boleh diterapkan oleh guru dalam menangani pelajar yang mengalami kekeliruan identiti? Terima kasih. Untuk menjawab kedua-dua soalan yang telah diajukan ini, saya akan menerangkan sedikit dulu tentang prinsip altruism, iaitu prinsip altruism ini adalah prinsip yang menuntut kita mengutamakan kebajikan orang lain lebih daripada kebajikan diri kita sendiri. Dalam isu kecelaruan jantina ini, kita haruslah menunjukkan sifat belas kasihan dan empati
dan bukan menunjukkan sebarang sifat penolakan terhadap mereka yang mengalami kecelaruan jantina ini. Guru juga boleh mencontohi nilai kasih sayang dan hormat menghormati dengan mendengar masalah pelajar yang mempunyai masalah kecelaruan jantina ini agar mereka tidak rasa diabaikan. Dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan juga, kita boleh menanamkan nilai seperti kerja berpasukan ataupun sifat kerjasama dan saling menyokong tanpa melihat jantina sebagai penghalang. Saya rasa itu sahaja jawapan daripada saya. Saya serahkan kepada saudara panel ketiga. Terima kasih panel kedua. Jadi panel yang terakhir, saya akan mengajukan 2 lagi soalan yang terakhir kepada panel ketiga, saudara Hadi. Jadi, soalan yang pertama, bagaimanakah prinsip autonomi boleh diterapkan bagi membantu individu membuat keputusan moral yang seimbang? Dan juga soalan yang kedua, apakah bentuk bimbingan moral yang sesuai agar individu tidak terjerumus dalam konflik identiti yang berpanjangan? Silakan saudara Hadi. Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diberikan. Jadi saya akan menjawab 2 soalan ini dengan hujah yang tidak panjang pun. Jadi untuk menjawab soalan yang pertama itu, prinsip autonomi dia menekankan kebebasan individu membuat keputusan berdasarkan nilai moral dan rasional. Namun, kebebasan ini perlu berpandukan ilmu dan bimbingan yang benar. Guru berperanan dalam membantu pelajar memahami akibat setiap pilihan dan mengukuhkan jati diri mereka. Ini kita boleh lihat yang guru ini kita dapat dalam pendidikan madani ini, autonomi bukan sekadar kebebasan bertindak, tapi dia memfokuskan kepada kemampuan dalam membuat keputusan berasaskan akal, iman dan moral. Jadi isi ini telah menjawab soalan kedua yang telah ditujukan oleh saudari moderator. Jadi itu saja hujah saya. Terima kasih saudara panel yang ketiga atas penjelasan terhadap prinsip autonomi. Betul lah pernyataan yang diberi oleh saudara panel-panel di sini. Jadi, terima kasih kepada semua panel atas pandangan yang sangat bernas daripada perbincangan hari ini. Jelaslah bahawa isu kecelaruan gender memerlukan pendekatan yang holistik, iaitu yang menggabungkan keadilan, empati, rasional dan juga rationality. Dalam konteks pendidikan, dalam konteks pendidikan madani, guru dan juga masyarakat berperanan penting dalam membentuk ruang yang selamat, berakhlak dan juga inklusif. Akhirnya, kesejahteraan psikososial ini hanya dapat dicapai apabila kita semua memahami bahawa setiap manusia berhak dihormati dan dibimbing menuju kebenaran dengan hikmah. Jadi sekian, terima kasih.